Kenapa macam semua orang tak ada? Iyalah, Kat belakang. I think kat belakang. Mungkin ada kamera tu dan mungkin. Boleh tanya lah. Yalah, I was plan. Pen gambar ke siap? Ya. Bagi dia tanya ada penjagaan dulu. Then, I will. So you can be creative lah with the person who is trying to Is that cafe ke rumah dia? Cafe kot sebab dia dah buat macam agrotourism. Oh, I think that one is the farm, I think. Itu salah masuk entrance. Ada swimming pool. Dia ada nursery plant juga. I think that one is the main. Dia masuk event orang. Oh, then we go there first lah. Kelulut. It's kampung. Yeah, it's kampung. Mana orangnya? Mungkin orang sudah akan buat lagi kot. Oh tu, Tapi sebab cafe. hari ni adalah hari Ahad sini. Oh yes. Boleh je keluar tu semua. Lihat bawang. What? Starter. When? Dah Sabtu. Dah pukul pagi. You just missed it. Kursus what? Setiap Sabtu dah pukul 3 pagi. Today. But 8:30 we just missed it. Kursus umrah? Tu umrah. You want to go umrah? Lah. You want to go umrah? Kursus Kenapa nak pergi Mekah? But they do it, the event here. That's why he has the door. Cito ah. Sekejap. I just remember something about Mekwe. Somebody said to me dulu. They purposely tanam cili. Oh, Dekat dalam list, kita kena mula tanam cili. 记录下来啊，我们要种那个 chili，有一点像就是 trap plant 啊。 Sungai Buloh beli cili. Is it the trap plant? This one is their trap plant. Nampak tak? All this. The mosaic. So it's like the instead of windbreaker, pathogen breaker. Trap plant. Dia attack this one. Not sure. From far dia macam bawang tapi bukan bawang kot. Maybe take picture. Ambil gambar lah. Ambil gambar because this is your investigation mode. Yeah, need to. Cili kan. Betul lah cili. I heard. Dia bukan saya saja tanam. Bukan. Tapi bagus ada you get the chili as well lah. Semua benda dengan penyakit. No. It's meant to be that way. Yeah, it's meant to be that way. Actually mama hari tu baru cakap macam suruh tanam cili sebab dia nak petik cili. Which is we got reasons. Okay. Tahu laksa. Macam hutan. Kau laksa kau tak sampai 2 bulan dah. Tanya.
真的是 fat man 的哦。对啊，这个是 down laksa，哦，那你外面有一个黄梨哦。可能黄梨是还要吃，哦，没关系的。应该没有关系的。 Banyaknya ikan khusus umrah. Itulah. 你知道是什么 Soft green khusus. ？No need. Fake. Sweet. Oh, sweet small. Very healthy，看有红色代表很健康。哦，蔷薇、玫瑰鸡、玫瑰。我看一下。 I think this one is 玫瑰。啊，蔷薇跟蔷薇。蔷薇。 That looks like English rose. Oh, then dia dah adapt to local climate. It looks like it might not, but it looks. 这是什么？你懂 rose 的品 So 种 you 啊？ can see that rose is got these layers of petals. What they call it? Estivation. Ah, estivation, yes. Petals arrangement. So this is multiple layers. This layer is a bit less. 都都是。 So because they are quite close, if you graft it, it's easier to happen. But who's more suitable to become the rootstock? Actually, you can see from the shrub, the base stem. Okay, that looks that way. Oh, this one. Even the flower shape is same. Yeah. It is green, right? Yeah. Even though with all the green, the base stem still looks bigger and steadier compared to this one. Okay. Yeah. Waalaikumsalam, Pak. Dari mana? UPM. UPM, Masya Allah. Student. Okey, boleh. Ya. Pensyarah ke? Alhamdulillah. UPM Sedang ke? UPM Sedang. Sedang? Oh, jauh lagi. Oh, dah jauh dah. 5 5 jam. jam. Boleh lah. Baru pertama kali Dapat? Yang ini untuk jual ke untuk? Yang ni untuk taman je. Taman je. Orang bagi buat lawatan. So ada khusus umrah apa? Atau kursus umrah hari ni. Ada untuk kursus umrah. Siap-siap tu. Ada student ni dia minat nak buat research terus. So untuk tengok tu. Tengok mana. Ni kurang jagaan ni. Kurang jaga pun dah molek. Gila dah. Memang tak molek. Cantik lah ni. Dia biasanya kita buat biasa lepas hujan kita kena biar begitu je dulu. Kenapa? Ni bulan pasal kita nak potong dia, tak boleh nak usik dia musim hujan pasal tak cukup matahari. Hujung lah bulan lepas tak berhenti hujan. Kalau kita usik dia, memang dia mudah mati. Ni kita biar je dulu. Hari nampak macam tu lah. Ya, biar lepas ni barulah kita potong sekali untuk mula kita potong bila? Dalam 2 minggu ikut. Untuk rehatkan dia. Rehat, kita masuk baja. Kemudian 5 minggu berikutnya musim bunga pertama. Ni kalau macam ni dah berapa lama? Berapa tahun lah dia kat sini? 5 tahun, 6 tahun. Tu nampak dia punya bawah dah besar dah. Kayu 5 tahun dah. 5 tahun dah. Dia ada macam musim ke dia keluar bunga? Bunga kita buat. Kita setting musim dia. Indus lah. Ya, kalau kita biarkan dia berbunga, pokok tak tahan lama. Kena kawal. 5 minggu. Lepas pada 5 minggu, musim bunga dalam 2 minggu, 3 minggu, kita potong, kita rehatkan dia 2 minggu, 3 minggu, baru kita lepas dia berbunga balik. Kalau potong macam potong habis? Potong bawah atas je. Atas je lah. Atas lah. I mean like trim betul. Dia pruning. Top branch. Okay. Masyarakat kita tak sesuai untuk buat hard pruning. Buat hard pruning, kebiasaannya 80 hingga 90% mati. Okay. Tak boleh hard pruning. Pruning biasa je, hanya buat betul-betul. Sebab dia small shrub. Dia bukannya pokok kayu besar-besar tu. So potong kat atas saja.
Berapa? tempat asal Ada cara nak tahu ke nak potong pada takat mana tu? dia biasanya kalau ikut biasa orang jualnya 5 daun daripada bunga. 5 daun daripada Tapi sebenarnya ikut kita je nak potong sampai tahap mana yang sesuai dengan kita. Itu ajaran. Asalkan jangan terkena batang utama. Oh, tak? Okay. Kalau tahu macam ni. Dengan sakai ni. Yang dia pegang. Yang tadi tak apa. Itu ada branching, lateral branching dia. Situ biasanya kalau musim sejuk, musim hujan biasa mati. Sebab this plant undergo secondary thickening. If Ah, you touch the primary tu, terganggulah dia punya Diganggu physiology. apa sugar transport dia. Oh, Si- okay. Ya, Tempat asal dia tak apa. Tempat asal dia buat hak pruning pun tak apa. Itu tak masalah kan. Lepas pada musim sejuk dia potong sejekar-sejekar je. Dia potong masuk musim panas tu naik. Dekat Ganu ni selalu musim panas tu dia. Mula. Ni start ni. Dah mula lah kan? Dah Tu mula. nampak kering sikit dia buat Dah tempat. mula musim panas ni. Masa ni pokok cantik. Cukup air, cukup baja, pokok memang A. Sampai berapa lama dia macam tu? 3 bulan, 4 bulan. Apa? Musim Panas. Panas sampai bulan 9. Oh, 9. tengah tahun enggak ah. Tahun tak dia. Bulan 10 tu dah mula dah masuk hujan, kita pun dah tak usik lah dia. Maksudnya waktu panas tu bunga dia cantik. Ya, pokok pertumbuhan dia laju, bunga dia cantik. Juga tahan rintangan penyakit waktu tu. Cik dah apa tu? Ada. Boleh layang doktor ni. Tak. Saya buat padi, kalau saya buat bunga. Ni sebab ni sudah Minat. Kita bawa lah bersia-sia. Belakang sana tu kita buat untuk buat produk. Produk Sirap rose. Sirap. Kita masukkan dalam makanan. Kita buat agar-agar rose. Kita buat rose water. produk pinggiran. Ya, produk pinggiran. That's good to know. Maksudnya you don't only enjoy the beauty, Yeah. it's actually functional product. Kalau sana tu semua yang berbau wangi belakang. Ini bau tadi? Yang ni ada yang bau, ada yang tak bau. Yang ni khas untuk rehat je. Yang sana kita buat 2 ID saja. Kita lebih kurang dalam 500 ID kita ada. 500. 500 spesies rose. Wah. Lebih kurang. Rasa macam apa contoh? Yang ni jenis kelok. Kalau Yang tu banyaklah jenis, saya pun tak ingat dah tak apa. Tapi yang tu buat patut produk, cocok lah nama. ada yang nama sebab ada nama tu. Oh, tagging tu, tagging. Barulah jadi tamu botani. Ya betul. Memang kita rancang gitu tapi tak sempat. Tak sempat. Kawasan luas sangat. Dulu masih kita buat depan rumah dulu memang kita baca lah. Ada dia punya tarikh lahir dia. Siapa dia yang breed dia tu. Kalau maintain ni berapa pekerja sebenarnya? Susah ijat seorang. Kerja ni kalau nak sedap dalam 6 orang juga. Seluas 4 ekar ni. Orang kampung sini juga. Kalau kurang daripada 6 orang, artinya adalah benda yang cacat. Manusia. Bukan robot. Nak sempurna duduk syurga. Tapi sebenarnya kalau betul-betul dia buat kerja 3 orang dah cukup. Nak tanya ni, yang saya ingatkan bawang. Yang Yang itu dipanggil Sunda Malam. Sunda Malam. Sunda. Oh, itu ke pokoknya. Sunda Hari tu Malam. masa kita endon. Dia tu pokok tu Sunda Malam. Bunga apa Pak? Sunda Malam. Sunda Malam. Malam di bawah ni. Tapi masa tu I saw the flower. Tapi pokok tak nampak. Ya, kita buat. Ya, betul. Sunda Malam. Sunda Malam. 哦，没有线。这个是他的 trap plan 的。 Okey, saya tinggal dulu. Aku sudah. Hasan. Hasan， Terima kasih. Okey, Terima terima kasih. 等一下可以问了，等一下你 OK 准备好一些。一点东西。 Kalau 好 你以为要 hard pruning 是吗？我上次 hard breeding 要死掉了。哦，是啦，所以我问啊，我想我们的 crop 都是 hard pruning，你点一点一点好像没有什么用啊。因为应该是我 hard pruning 了，然后我一直忘记我读了一本书，其实是 hard pruning winter 才可以做的啊，他讲话在他们 Maxley 是外国人嘛，他们这样子做啊， ，winter 才这样子的。然后 summer 的时候他直接起哦，是的。我们这边不可以。我们这里不能 hard pruning。 Boleh jadi. 我可以带2个鸡，因为我家的也是这样子做，哦因为他们是从这里来的。他们如果是原产，他们是用 rice husk，就是还有毛钱的 rice husk。哦，我有 rice husk 的。 ada kaedah dia lah. Yalah. Kaedah dia. 你看 rice husk 的，哦，然后他又不懂中会用白色这个的， Ni budak-budak ni 白色不热，不哦，你的黑色 polybag 热，哦，原来是这样。白色反光。
OK，因为之前我做我的 experiment 在拉登，我用白色玻璃杯，哦，然后你们全部分都是白色的。反热吗？不热吗？它怕热 sensitive 不是？哦，是。啊 OK， Ada lah begitu. 学到了，又学到了。哦是， Yang Mardi 因为它梗还要冷。对， Tengok. 但是我又看到好像我的心不是那个应该是另外一个 research， 那个有个 research 那个 poster， 我看到他讲什么冷的根跟热的根没有什么影响到。哦是哈，好像是。我觉得会影响到对的啊，可能多少不到也是讲是也会影响到。啊，可能在他的 case， 因为他热 ，OK， 他讲他热是多热，他冷是多冷， Dia buat anggur. 他有讲吗他有？讲可能他的热已经还在 within 那个 optimum range 里面，它不是 extremely hot Oh, dia nak kena power dia. extreme case 才有啊，但是还是用直接是 refrigerated cooling， 他就讲没有特别讲到很好。是啊，你要看他你 NFT 那种。他一个人这样子讲嘛，还是还有 support 其他的应该我只看到一个 poster 吧，这样也是应该讲过。你要看他的 method 咯，他讲说 Kita bajalah, jagalah macam mana kalau Serotut tak sesuai. tak ada ni memang tak betul. Dan anggur dia teknikal. Dia sangat teknikal anggur. Tapi pada pagi ni bagus dia mana? Anggur sangat bagus. Dia sangat teknikal. Saya tak Sekarang nak. ni dekat Malaysia kita pun tak ada orang yang betul-betul buat secara komersial. Nanti Mahdi Maha tahun ni ada pergi? Pergilah. Pergi ziarah je. Pergi sana aku tak buat ni. Ziarah je. Tak sempat. Setiap tahun Ni 2 tahun sekali. yang Maha tu. Maha tu. Tahun ni bulan setiap 8 kan? Ah, setiap 8. kali dia mesti atas surat kita supaya pergi. Ada yang bagi free kios. Orang nak tu. Tapi kita tak sempat. Oh, betul. Biasa doktor je lah pergi talk sana. Bukan saya lah. Bukan Ya, saya. doktor saya, isteri saya. Oh ni. Saya biasalah Maha panggil untuk buat talk mengenai Eros. Oh, perkongsian benda semua. Ada buat kursus kat sini? Ada. Orang mari-mari sini lah, kita ajar sikit-sikit, mari ditanya, kita tahu. Khusus secara tu ni tidak lah. Jadi apa benda yang cuba mungkin ada kurang pengetahuan yang patut ditahu pasal Ros yang Pembenahan. Pembenahan lah. Pembenahan Ros. Di dalam sini. Pembenahan. Betul. Setakat ni Thailand yang pegang pembenahan Ros. Malaysia tak ada. Okey. Fahma Mardi pernah buat dengan saya, tak berjaya. UPM. Dia buat kat Mahdi kamera tu ke? Bukan. Ke kat Mahdi yang Mahdi kamera. Mahdi orang. Tak berjaya. Apa benda UMT tak berjaya. Pertanian Jelebu tak berjaya. Pertanian Terengganu pun tak berjaya. Tak berjaya kenapa tu? Saya tak pasti. Artinya kalau dia buat pembelian tu lebih daripada 50% tak. Sebab saya punya bidang yang mana orang kata tak berjaya tu kerja saya. Pergi kat okey, bahagian nanti. tak berjaya tu Boleh. sebab saya punya bahagian fiziologi untuk mekanisme dalam tubuhan. Kalau lurus Mungkin dia kadang-kadang kan kalau orang agronomi tengok dia tak sama macam orang fiziologi tengok. ya, betul. Hormon-hormon kat dalam keperluan. gula-gula dalam ni ada gula semua. Dia ada gula dalam semua. Betul. Kalau boleh buat Ada yang pembelian. research tengah berjalan dengan satu-satu kan? Ada. Yang Mahdi tu cuba buat apa? Pembelian yang cuba ambil dengan kerat. Lama buat ni, Wan? Pembelian tisu pun ada. Tissue culture? Tak berjaya. Yang UMT tu tisu culture dia buat. Prof ni sering lagi. Ambil tunang cara dia lah. Cara dia. Pisnya Untuk pembenihan untuk ni daripada batang lah. daripada batang. Baik. Tapi Thailand tak buat cara tu. Thailand dia buat grafted. Ni Thailand. Grafted, that's what I told you hari tu lah kan. Grafted. Memang kena grafted. Susah nak keluar akar kan. Ya. Tapi batang penanti tu kita tak ada pula. Ini batang penanti ros hutang dia boleh. Kenapa kita tak boleh keluar akar kat Malaysia? Saya tak pasti. Pasal apa? Dia kena fiziologis yang kata sebab dia tak dia guna fiziologi. Okay. Macam sekarang ni batang kosong kan yang yang dah tercabut. Kalau kita tanam benih, kita tanam tunas, paling banyak 80% dia boleh hidup.
Ni berapa lama dia kena biarkan baru dia nak dapat hasil, nampak tu? Biasanya 2 hingga 3 bulan. Nampak Ni saya tak buat lagi ni, baru dia baru tercabut, yang asal tercabut. Ni apa? Sekam lah? Dah kan masuklah ni. Masuklah tunas tu. Oh. Tapi yang di Thailand kau dia buat sekarang. 哦， 记得是 grafting 啊， grafting 都他讲几久啊？2个月。 2到3个月。 哦，2到3个月给他适应。哦， Mungkin saya boleh cuba. 哇，如果你真的要做，要很长时间哦。你看你一下 fail 又要再从2到3个月，你一下 fail 2、3个月。 Can you give my card? 哦呀呀，啊，just tahu keluarkan。 Masalah saya sekarang ni adalah pembenihan. Penjagaan insya-Allah saya boleh. Nak contact dia sebab saya ni tak ada WhatsApp. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Nombor tak pegang. Ni dia dia. Saya ni kat depan. Jadi masa yang sama saya ajar student untuk buat enterprise supaya Kalau saya nak berhubung, saya berhubung dengan bagi tahu lah Terry, apa benda kalau nak cakap apa benda semua. Sebab jadual saya. Jadi ada WhatsApp. Ada. Jadi jadual saya dia yang tahu. Beres. Oh, dia duduk lah. Wah, satu grup datang. Satu ramai datang. Jadi kalau nak mungkin nak ada quick sembang ke macam okey kita ada masalah ni. Ini dah buat. Yang ni berhasil, yang ini tak berhasil. Jadi macam kalau mungkin saya boleh sikit bagi bantuan. Sebab ada student yang boleh bantu buat. Kita buat sikit. Jangan pergi jangan. Pernah buat kerja dengan plan fiziologis. Kalau itu kan. Dia lain tau. Dia lain. Dengan plan fiziologis. Dia tak sama. Masa saya cakap tu orang kata bawang tak boleh kan dekat supermarket tu. Tak boleh dah terbitkan jurnal pun. Jadi saya pergi kat situ untuk ajar orang kalau kat rumah pun boleh buat. Dia ilmu semua tu. Cuma kombinasi apa yang kena buat, aturannya dulu kemudian. Dulu kau cakap bawang ni saya ajar. You kan jalan-jalan dulu. Okay. Dia ni macam ikan remora. 到了80行dia meninggal. Apa sudah? Sepupu saya. 我觉得没有啊，这边肯定没有的。你看你的植物啊，你去走走看。我去找了。他应该有卖，没有？你不用买啊，很难带回去。没帮 plan 要买一点啊。哦。看老师怎样跟他谈，他会买。哦，你要买给自己的。是。看啊，这个。我懂，他们应该是讲别的东西。hati-hati jalan dia takut licin. Hati-hati jalan dia. Takut licin. 传授才可以听，看到这样马来西亚都有这种 English 谈论，因为他的 setup 也是。你 Cameron 没有看过没 ？Cameron 他们全部都是 mini roast 然后 imported。哦，对 Danish roast。那种 feel。那个是一下子它就死了，不是？你没有剪它就死是吗？那个之前我有试过啊，因为那时候我是没有约他手直接拿回来啊，他包晒死，我试过，那个肯定啊，然后under roof 它死，不够啊，然后在室内很多死，所以很够力这样子。那个我试过一次吧，我忘记剪了，死了，剪它也是死，剪也是死啊，因为那时候我问那个人，他讲开完花了，他们会剪掉给他再开过，我忘记剪那时候。没有，然后他开完了我剪还是死，是哈，然后他开完之前我剪还是死。哦，你试过很多啊，花很多钱。是啊，那10块钱一盆，10块钱一盆。是啊，我懂那个感觉，因为我喜欢的植物是那个 carnivorous plant， 哦，那个食人草那些啊，食肉草那些。那个也是。那个没有像你肉这样难吧，也是很多，我死很多啊，我应该是掏了几百块钱啊。我还没有哇，那个贵。那一盆20多块啊。是，我的10块过了。我有买过一个比较 rare 的，它是80块一盆，对不起。你不能浇太多水哦。不可以，你不能施肥。不可以施肥，可以施肥，你施那种 slow release 的肥可以，那个可以。还nitrogen 它也要喂它这种吃哦。然后你 nitrogen 再烤，它又不要求烤哦，像那盆 dis 嘛。它没有 stress 啊。它就是那个叶子嘛。那你研究那个啊？研究那个？没有价值，那个是 hobby 啦，因为你研究了那个它没有，
像你研究 crop 这些，它有 importance， 它有一些像它是食物嘛，毕竟像如果你把这个可以变成 downstream product 吗？那个要怎样变成 downstream product？ 是 hobbyist 的东西啊，那个是 hobby 的东西啦。然后这个有 aroma therapy 的价值啊，对，你可以 extract 它的 essence，rose essence 那种。我想不到那个可以做什么，我喜欢那个，除了观赏，好像没有其他东西啊。是哦，越南。除了那个大的 cup， 你可以做成那个像那些楼他们转放啦，那个啊没有了。你要自己走走看啊，还是你要跟？哦。Ini tujuan. Saya dah pasti berapa. Dia tanya staff lagi. Ha? Very interesting. Ya. Still tak ada guna simpan aku. Kau kena belajar cakap dengan orang. Kau kena belajar. You cannot be too pushy. You cannot be. That's the arts of it. Oh. Dia nak jual macam mana? Kau pergi tengok dulu. Okay. Whichever caught your attention, you let me know so that I can ask. Okay. Sebab ada yang macam ni orang cuk lah. Oh, 有人出啊。哦。Pergilah. 他讲什么？他讲，哦，你听不懂啊？他是讲，你是问谁？老师还是？他讲老师哈。他是讲我们去走先，他要跟他谈东西，我们走了，你看了你喜欢什么，你拍照还是记录，他会跟他讲。OK。所以你现在他叫我们自己走走看，通常这样不是他有东西要跟他谈，他跟我们走啊。iceberg 这个很奇怪，怎么喊代表了？上面长会出来的。哦，好像我不懂，我没有研究咯，说这个你可以拍起来问哦。OK。是这样啊，你喜欢一个东西，你很多东西你会看到，像我就不会注意到，因为我没有很喜欢 rose。哦。你会注意到小细节啊。是 weaponize 我这种。很好奇他那个 fertilizer 怎么会这样出名？其实也有听到很多那个马哈的人啊，他都讲他用他的 fertilizer。哦，for 花。我还没有买过啊，所以我不知道他怎么样。哦。然后他讲说，好像是他 incorporate 那个 compost 在里面哈，是吗？没有，他讲会膨胀的，好像是咩？紫色的 rose 我第一次看过，我第一次看到哎。但是通常我们的 rose 很少这样多那个刺很在这里。香哎。是哦。哦。我觉得很闪啊。如果我是原本是想要带自己钱，但是我想到好像跟我想带回去。我觉得会买一点啊。连我不止买一点，如果是我自己买的。你要买吧，因为我觉得后背那个 bonnet 可能可以 fit 5盆到6盆，可能不要买这样高的啦，你买矮一点的。然后我们的 bag 放在那个上面，那个白色上面。OK。因为你也是一个 bag 罢了嘛，我也是一个 bag 罢了，我2个 bag 啊。上面我已经 clear 了一点，所以上面可以放 bag， 然后 bag 后背后 seat 可以放一半哦，或者是植物放在前面，就是跟 doctor 一起做了。bag 全部丢，因为怕热嘛，回去5个钟哦。因为上次是我在医保带回去的，医保很短时间的3个钟医保。他摇下他会 stress， 但是他回到去会一直生存。哦。好像金马伦他一回去一定死。他这种哪有我跟我说？这个是因为然后我就听过那种马哈讲，如果我去问那种他们就讲他们如果要培育那种新的植物，好像只是可以等到他自己长到另外一个栽样出来了。如果你自己做肯定啊，他讲很难。我也是自己试过在用那种金马伦那个肯定不能，因为我用错方法，然后也是用错气候，
因为他们是哦我第一次我用本来直接插进去试，啊然后 compose 直接插进去试，然后 sand 直接插进去试 ，mixture 插进去试 v e r m i c u l a 插进去试，然后他们最后我才学到其实是要放在一个杯子啊，然后这样插进去，然后盖着，那个他们也是这样子，这样子哦 trap 那个 humidity 啊是，然后这样子你不用一直浇水，然后一直调上下上下那个。啊，OK OK OK，他们讲是那个会成功，然后另外一个就是这样你试啊啊，我可能是吃那个哦，blue cup 哎，blue eye cup 有蓝色，你看过蓝色的 rose 吗？没有，那些很多颜色是他们自己去放那个 dye 的，对吗不是哦，不是啊他们好像是 hybrid 来的。 ？hybrid 来的啊，pink vintage，这没有味道。哇，这个是 orange，像 peach color 这样子。就鲜艳的颜色比较喜哦，你喜欢鲜艳的颜色啊？有点刺哦。这个有 spot 呢。手发，你看到你喜欢哪一个了没？再看一下子。啊，你慢慢走啊。这样你收过 rose 的种子吗？我没有哦，我现在目前为止只是成功过一次过，有种子啊？不是就是没有死，就是用这种你讲它有这样红色，是它很健康。啊，红色是代表它，为什么呢？因为它算是长着新的血出来嘛，哦它长新血，它代表它健康了哦，已经 stable 了，它才会长。那次是我拿这种种，它唯一成功过，就是因为我第一次看到红色，就是我拿这一种种。如果在 Cameron，它通常你不会看到不会长就是哦。它一拿回来，它就会开始长了。如果你正常的话，你不正常的话，拿回来它就这样子青色，一直青它就死。哦，OK，了解了解。嗯那个很傻啦，那个真的很傻，又香哦。然后我们要找的话，应该是要找那里红色的啊、就是有红色的。因为哦你看到那里它 resting 的时候全部红红的。哦，OK。这种比较细微一点的，有人修的更高了，而且容易长啊。如果你这样子长成一个大大颗的，哦，它就没有这样容易死啊。如果你不要继续这样子的话，就有点臭，好像鸡蛋的味道。如果这样子的话，你会看到种子吗？会收到吗？它已经没有了，我不知道。我上次我看过这样子的，通常是它熟了，它花掉了才会封种子。如果它成功 pollinate 到，黄了哎。就是高的，都是我带不回去。我先照顾那啊，先照顾。这是普宁感应出来的。嗯。到这个像是 Black， 喂，黑色 ，serious？ 它的花黑色啊？你，但是很不错，很健康。哦，你选植物，你不是看花的颜色哈，你是看它健不健康啊？我选2个。哦，你2个都选。如果我是 hobby 的话，我是选它美，然后顺便看它很健康。啊。如果我要真的它成功的话，只是看健康的话。Serius ni Boleh. Oh. Tu doktor UPM kan? Ke bukan? Tak tahulah. There's one very They have nantilah tengoklah. there's one very special yang tu. Purple punya and then very fragrant. Sini. Very fragrant. Starry looking. Macam
Wih, macam melastoma. melastoma. At first macam orchid tapi macam melastoma. Ya, sebenarnya dia bentuk angle star. Yang pakai Mei Kui lah, Mei Sing. Ni mungkin tu Changwei. Changwei. Dia lain lah dia punya ni. Nampak dia punya this morphology of the inflorescence. The florence pula dia punya floral gitu. Nampak tak dia macam zigzag. Lain. Apa nama dia? Parfait Amour. Nama? Amor. Tapi kalau macam besar tak tahu macam mana kita nak balik. Ya. Macam kena letak kat belakang. Kena secure properly. 我记得有上巴手也是可以带几个。没有，你跟我们一起回。哦， Okay, yang tu lagi yang mana? and the one that die back to the shoot. Which one? Oh, just now he saw one die back and grow a new shoot. That one. This one. Where is it? I think around here just now. He got his attention and said already die back, tapi he grow the new shoot. Or there. Ke belah sana. Yang orang dah cop kau tak. For some reason he die back and then he has new shoot. This one. Kalau macam ni kan maksudnya dia dah develop immunity ni. Inilah black rot. Black rots. Weird. Mungkin dia ada immunity baru. Epigenetic, new epigenetic. Ya, ada cadangan. Doktornya ada hari ni. Ya, doktornya. 哪一个？哦，这几年呢？看到下面，可能有5年以上了哦。 5年他这样小是 double 10年哦。健康的。哦。 Saya pun kalau 先给那个我还敢回去。那个在怡保那个叫种玫瑰。怎么了？啊？怎么还应该是？他也是种玫瑰的。哦，是咩？啊。哦。我以为他是做油种啊。那个是 Cole 的朋友。哦。他介绍我那个朋友。哦。然后他的朋友。Warna purple. Warna apa ni? Plum. Cara plum. Ini ros kampung ni lah. Ros kampung biasa lah. Bukan ros kampung biasa. Dia ada ros hutan. Ros hutan. Ada ros hutan. Oh. Hutan tak berbunga. Tak boleh, tapi untuk aku tak apa. Ada plum. Plum tadi. Oh. Dia bawang. Tuh. Okay. Strong. Parfum. Wah, 很香哦。Ada citrus punya, macam citrus. Sikit lagi dia minyak atas. Okey, kalau rootstock dia yang apa yang hutan tu yang apa? Ada kat sini tak ada. Saya ada lah rootstock rumah tapi itu kampung biasa. Tak ada kat saya. So nak bagi dia ni bersatu dengan siapa? Maksudnya kalau cik dengan doktor nak cuba tapi tak ada peluang sebab sibuk ke apa. Okey, kalau bagi saya kalau cuba macam buat. tu doktor ambil stok yang harian tu. Bagi dulu buat. Ambillah 2-3 yang sama. boleh jaga ni. Ada ambil stok ni. Ini rosak dia. Kita tengah buat ni. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Tak tanam lagi.
Saya tak tanam lagi ni. Saya mungkin lepas balik daripada Thailand ni baru saya mula tanam. Oh, ni hak ni nak jual macam mana? Ni saya tak jual, doktor ambil je. Janganlah. Tak, memang saya tak jual ni. Ini biasanya kerja saya dibuang je. Dia macam ni, selagi tak ada keyakinan dengan saya, treat saya sebagai pelanggan biasa je. Nanti dah yakin dah berjaya tak apa dah. Tak apa, doktor ambil je yang ni. Hak tu je doktor beli. Okey. Pasal ni pun kalau saya tak simpang, staff saya dibuang je. Oh. Ni berapa lama dah? Ni baru 2 minggu. Baru 2 minggu dia tercabut. 想不到一句说 Tercabut yang 是这样啊，他们丢罢了。啊，这个用字，是啊，我们外面看，如果你喜欢它是珍贵的，他们可能太多了， Ini yang saya 多亏了，还给免费哦。夸张，我一定要给一下，给。 macam mana nak tahu dia dah sesuai untuk dia nak buat? Dia dah keluar tunas jauh mana ke? Lepas tu saya pun tak pasti juga macam mana. Cuma urut stok dia memang dah matang. Dah matang. Saya dah gula. Ni dah berakam dah? Dah. Oh, Percaya. Tanya. Tak meragui. Tak meragui. Okey. Tak apalah, saya beli sikit lah. Tak payah beli, doktor ambil je. Doktor nak banyak mana? 3 ke renggang kat kerja saya. Boleh lah bagi 2 ke 3 ke. Lepas tu hak tu saya ambil. Tu doktor beli tak apa. Ni 给免费不敢拿太多。 ambil pilih yang mana nak. Pilih. 哦，试下比你这个带 bag 了哦， Yang ni yang panjang. Get the strongest one. Bagi David dia ada experience 的。 这个 OK，这个 OK，这样啊， Ni dah tinggi panjang kan? Ini satu lagi yang panjang. Satu lagi yang panjang tu doktor lagi. 你 你哦 OK，ada带 bag OK，你ada带 bag， 这个啊， Okey. OK 这个 OK，dengar recommendation， Ambil yang panjang satu lagi. this one 可能 Yang hak tu 不错这个 OK， Yang ni sana ni lah. yang plum tu. Yang Pak Plum. Cik tolong pilih. Ambil kena ambil lagi satu jenis. Tu berapa satu bag tu? Tak payah sekejap lagi. Aku tanya sepatang sana lah harga dia. Ke nak ambil 2 jenis. OK。 Satu yang plum. Ah. Ambil satu lagi ke? karena itu ada immunity tu. You kan ambil yang tapi ni orang dah stop. Dia nak yang ni. Sekarang ni. Ada apa boleh? Dia sini ada orang kan? Ni nama apa tu? Tu Argonaut. Dia bagi jenis tu bukan Deadpool. Actually we want Deadpool. Kau nak Deadpool? Wrong instruction. instruction. Sebab dia nak yang dieback tu. Bukan the You find something else. Ini ada orang cok. yalah. Kita cari sini lah dia punya. Tak apa, boleh je. Kita ambil yang silam tu. Itu you choose one. Tak apa, Black Rock, you can induce it to happen. Memang akan It will happen. Ya. That one very special. Perfect armor. That was nampak special. Special. Sebab petal morphology tu not many macam tu. 你喜欢什么的？你喜欢怎样的？我都 OK 的。 OK。 special 也好啊，这个是最 special 的。 Dia any type dia suka, semua dia suka. Sabar. 真的很香。 I have to take note that species is resistant. Variety, right? There This variety. is the CD. That one is plum. 你要 WiFi 吗？你要 hotspot 吗？ This one, fragrant plum. Kenapa dia suggest plum? Sebab tu paling tahan. Dia nak buat susah. Oh, tapi tak. They give me the Tapi hardest. yang ada. Tak percaya buat. I thought yang tu yang highest chance. They are challenging.
Sebab kalau di end 20 tahun pun tak berjaya, what makes you think you can make it happen? Oh. I like the challenge. I like the challenge. I got 37 steps. So this one, maybe you want to take the picture of flower dia yang tadi kat depan. Ah, that one. Alright. So, you potong yourself. It's a different coloration of the leaf. Oh. Yep. So that's a key identification in rose. Tak semua daun macam tu. Oh. 这也是很香哦，还有一点 citrus 的味道。 So yang rose yang satu kita nak ambil ini ke? What's the name? Perfect Amor. Pasal Amor. Boleh tanya dia nanti. Kita ada yang kecil sikit. You don't need the flowering. Ah, one. yeah. Just need a Cuba cari yang pas kalau ada yang Amor tu. kecil. Should be around there lah. Around here. Nama ni high and exotic. Highlight exotic. Ooh. Macam satu je dia. Oh, gitu. Ai, jap, dah habis. Apa lagi bagi kita ambil? Itulah. The Dark Lady. Mana ni? Yang black ni flower dia black ke apa? Black rod ni. Black Baccarat. So what are we taking the roses for? For the scion. For the Scion. Yeah, for the scion. For the rootstock, we'll use the Oh, yang wild bagi rose tu. because they say that that's the strongest one. Oh. And because some of this variety, after many hybridization, the root actually got weaker because the strength is in the flower. That wild rose, they don't really do flowering. They just become a bushy shrub, leafy shrub. Yeah, so that's a good candidate for rootstock. I think the Scion we can take a stronger one because I did cut this now. Just this one leaf is waxy. Oh, that's the scion. It's in Dr. International. This leaf is waxy, so I think But is this rose? That looks like camellia to me. I don't know. That looks like camellia. Yeah, looks like me. Okay, it looks like camellia. Okay. If this is roses, I think it will be a good Scion. Unless you want to grow camellia. No. It looks like camellia. Oh, okay. Why did they grow camellia on the rose? They are doing experiments. So Okay. So if this is a rose, I think it's a good pick too because the waxy I think is better for temperate. I don't think this is rose. No idea. Boleh tanya dia mana dia hilang. Dia- Di tengah Because sibuk the dia leaf, ada the leaf is red too. But it's without name, right? Ah, without name. Dia pakai apa ni? Baja kambing. Okay. The aunties in my taman also use the same budget because Yeah. that is good. The two best is another is rabbit. Oh, rabbit. Oh, rabbit will make it. Whoa, Okay. Right. rabbit. He got the recipe actually. Okay. Rabbit combined with what? Ais 10. Ikan semua Got semua. 10 things in there. Oh. Take another knife. We can certainly take this if you want, but just double check whether this is roses or something else. But if that is not working,
Do you want the second one from here? I think The plum is what he the just plum said. is for fragrant, right? You Yeah. pick another one pretty. Pretty one. Okay, go for pretty one. Okay. Go for pretty one. Okay. Pretty. Pretty is so subjective. Is it? Bau dia kurang sikit. Tapi saya bau. White one. White. Pokok. Jangan pergi cabut orang. What about this one? Ni macam warna purple purple tapi dua dekat. Hello. Oh, Betul ke? Doesn't qualify for the pretty lagi lah. yalah, doesn't. Pretty, actually, one of the expensive rose actually rose Huang. Kuning tu. Tadi I saw one. The yellow one. This is dark red. Dia one lagi. Plum lagi. Tu macam hibiscus. Betul lah, nak apa? Hongse, Chese, apa lagi? 你要什么颜色？ Purple. 你要 purple。dia nak purple。 Chese. This one。 Chese Tian. 紫。紫。店 is okay too. 店 is indigo。 If Boleh ambil gambar, lepas tu tanya kat depan lah kot. Nak yang warna yang ini. Ni tak ada nama. I need some suggestions because for me I think red is more pretty. But for landscape practicality, they think about color. See in the eyes of the beholder. See in the eyes of the beholder. Some people I know they don't want this red color. They want the red with orange in it. Let me see. Because it's practical. This one. Lagi mahal. Pada mana tu? This is orang kaya punya mekoi. Yeah. How to differentiate? I don't know. Macam sama. I just feel it's more expensive. Tengoklah. This is the thing you give to Amoy on Valentine. Lepas tu dia pukul kau dengan tu. Ni Changwei multiflora. Amoy. Ada? I can suggest you can get one. Shangwei with one each. Boleh je tak? What do you think? You get one each. Shangwei, Mekoi, Yueqi. 1, 3. Okay. That's good too. 3 of the same color. Because they got different genetics. Yeah. Okay. It can be any color, but that part. Agus, tadi plum tu apa? Plum tu plum macam. No. What is it? Is it Yueqi? Plum 是月季还是玫瑰 I think 月季 got You got the flower? Can you get your plants ready to put in here so that people do not check? Yueqi ke Mekoi? Aku tak rasa Mekoi kalau macam ni. Yalah, I think 也季 juga. Definitely bukan Changwei. Macam mana aku? Yang Ni multiflora macam tu. 月季 jauh. Kena search balik. Tanya siang-siang. Mana? Lepas tu dia marah kau. Kenapa? Dia buat dakwah. Aku buat dakwah. Apa rootstock? Habis hati-hati
So I think the purple one, the plum one, that's the kuih. I think that one is Yueqi. Yueqi. Klasi- Okay. Klasifikasi dia secara umum dia hybrid tea, Hmm. dia ada climbing, Ha? dia ada shrub, Ha? kemudian ada segi nama. Apa benda nama? Ada Tu hak orang putih punya Orang putih classification. punya. Ni cincong punya classification. English rose. English English rose. Itu classification kita nak. Ada satu classification dia pakai dia punya planting style kan. Climbing satu. Kita nak satu English rose atau yang tu punya. Saya tak tahu yang Yang English climbing name. boleh pakai ada. Yang climbing. Oh, tak nak climbing. Kita nak shop saja. Ini pun climbing. Ini climbing. Get one each time lah. Yang Ishak. Okay. hybrid tea. Then you got lepas tu 3 or 4. Moko ni hybrid tea. Oh, hybrid tea. Dia lain daripada tu shrub. Tu shrub. Shop. Okay. Ini hybrid tea sini. Hybrid tea. Moko. Ada. And then satu lagi climbing macam tu. Jadi Apa yang macam tu? La Villa Kota ni tu climbing. Oh, climbing. Climbing. Yang tu. So Nah, total we take the space according to their planting type. Yeah. Then another type. Climbing lah another type. You get one. Ask. Yang special climbing juga. You want? Tanya lah. Tak tahu dia customer juga. 你拿那个吧，你拿那个吧，还是随便了你选啊那个。好啊，放这边一起一下。是啊，照顾好啊，不然死掉。我尽量哦，我有天我要买那种地来自，我接口买啊，对不对？ Yang di lapangan. hybrid tea shop，然后一个 climbing 啦，3个够了三个啊，3个。第一个就够了。 Okay. Oh, you want 4? You call. Check is for myself 啊。找啦，go。I want to ask that week jauh. Oh, dia ni nak pergi collect lain-lain pula. Tahu Ini tak kembang kecil, kembang itik? Kembang itik ini. Pernah nampak kat Dia sekeliling selalu ni. dalam apa? Ayah tarik selalu banyak kan. Kambang ni. Dia hak kecil-kecil. Ah, Hak kembang macam Kobe tau. Dia hak kecil-kecil. Dia macam apa itik-itik. Ya betul. Ya. Asal ada pernah nampak kat mana? Tak tadi ada saya. Ada? Tengok kat tu sekejap. Ni macam gelumuk itu kan. Macam Ah, dia macam penuh aja. Kalau rak sana juga. pergi. okay. Ini memang banyak lah pasal kawasan tu kita ada operasi. Sekarang ni dah Itulah dia. buat operasi. Ada tak lagi. Dia kena air yang stagnan, tak gerak-gerak. Kena air yang ada sini penuh dulu. Oh tak ada dah. Oh, Tak ada dah. tak apalah. Duduk kat bawah ni penuh. Oh, Ditutup lepasan ke air tu. Kena dapat pasal tapung air selalu. Lepasan air. Sana tu tengok. Tak apa. Jangan panggil doktor. isteri dia doktor juga. Itu lain tu memang untuk for business purpose. Yalah, orang more confidence in your product. Aku yang tu orang kecap.
Ah, dia buat macam ni. Dia tutup. Ya, ambil gambar, ambil. Actually bukan masa you learn I taught this method ke? We guna I lilin. learn from Q memang. We try a few, ada guna lilin. Ya. Ada. Oh. Cancer. Cancer. Tak tahu apa. Ni jenis apa? I think climbing kot ikut dia tak. Dia macam ni. Kalau ni I think Mei-Kui. Dia first you sebab can. Dia ada prickles ni. You look at the leaf satu. Kalau Mei-Kui, leaf banyak. And then the. Habis yang lain tu tak ada leaf. Dia 5 to 7. Kalau Changwei 3 to 5. And then banyak tu. Changwei punya the thorn tu, the gap lagi besar. Changwei, Yeqi, sorry, Yeqi. Yeqi is the plum lah. Yeah, Ini Changwei. Ni Changwei. Ni Changwei. Ni multiflora. Oh, ini Yeqi. I think it's Yeqi lah. Because the gap of the thorn, Mei-Kui lagi banyak. Dia lagi dapat. And then Mei-Kui confirm fragrant. Kalau Yeqi dia boleh yang fragrant, yang boleh tak fragrant. Kalau Changwei tu fragrant. Changwei dia boleh either one. Tapi if you classify as Mei-Kui, dia terus fragrant. Mana pakcik tu? Dia pergi punya orang tadi toilet kat mana? Oh, bukan dia pergi cari tahu. Tak, kalau tak ada, tanya kat dia lah kat mana. Sekeliling ni. Keliling. Tak pergi belakang tengok ni. Nak kita cop dulu. Kita cop dulu. Dan baru siap-siap. You got roof already. That's already see. Okay. See, we're supposed to get another resort. We can, tapi they based on their experience, this is the high success rate. Okay. In fact, you can grow later to multiple the root stock. Yeah. So, what is the original plan in the? So the number one issue in the industry is not is to produce the planting materials itself. Yeah, because it's difficult. Yeah, and then there comes the grafting. Yeah, so if you can solve either one, that's good enough. Yeah, or maybe you can't solve for every rose, but you can solve for one type. For example, for Changwei, you find this way and it works. That's good enough. Oh yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Jom kita beli hari ni nak bawa ke hotel. Nak dah. Dia boleh tahan lagi kan? Dia tak sensitif. Sampai Sampai Isnin kan? Okay. Apa kalau kau nak balik, kau nak lalu sini ke? Macam tak. Okay lah. Okay kan? Okay lah, 我觉得。 You can put it in your bathroom. 放在那个。我们有什么颜色啊 Have you got all types? One more. One more. One more is your own preference What color do we have now? We have pink color, purple color. And then that one I don't know what color. Moko tu. Moko, I have no idea what color it is. Search lah. Moko. 有 WiFi. Working. 我帮你 search. 有我讲一个白色的。你怎样 spell 啊 ？Moko. Rose. Pink color. Moko is pink. 现在我要白色嘛。 Bukan pink lah. 又一个 pink 啊。 Peach tu. Peach. Peach tu. Okay. You want white one? Pergilah cari. Go get something white lah. Tu. This one banyak. Ini confirm Mei-Kui. Tahu macam ni. Kalau dia fragrant confirm Mei-Kui. And then the hoop. Go help. 有美的白色玫瑰的，我在马来西亚。没有咩？很容易，它很容易开始 rot。它就不美了，它不是完全白那种。你选咯。还有一个好一点的主意，就是可以用红色，红色是哪一个？还有一个是你喜欢的颜色，不是？
我喜欢白色的。啊，这样你就拿白哦。白色很难找，这个很多方格，这个不是他 spray 的那个吗？你怎样看方格？这个不是，我不懂，好像是他 spray 的东西那个留下来的嘞，摸下来，水质来的，好像是水质的。随便了，你不要拿 spray 的。怕。我白色全部很多，我看好像是水质来的啦，就是他 spray 一些东西，他留下来的。看这个有没有？这方格很齐的，我要找白色的，很美的白色。慢慢找而且我哦。们没有一个 shape 是好像 O rose 那种 shape，像这样子的这个是 Oros。啊，不是 O rose 不是这样，我就是喜欢这个 shape。哦，你喜欢那个 shape？而且有些是没有开花的。你要看它的名字找。是哦，一个个找到天亮啊！我要找一个。没有关系啊，你花你时间，今天给你你喜欢的话，你就花你的时间慢慢看，等下我们去后面看。所以我看到很多重复的名字。哦 ，Lady of Guadalupe 不是， Guadalupe 啊，你要 search 一下。有 WiFi。我开 hotspot 给你。你 try connect 我的 hotspot。好多 WiFi。啊，不是，小美小 OK。A B C D 1 2 3 4。都得赶的嘛。不敢啊，不敢。今天就是给你花半天这边，因为过后我们就没有来啊，过后就 sampling 啊，过后你就要帮我做工。所以先 satisfy 你先。No, no hand. Tapi tak ni. Apa ke? Apa tu?热火酒肉。火。我比较好奇那个 black 的，它是真的黑色是吗？之前有看到一个 black 什么 Black rose。Anything? No. Oh, that's chimeric. Oh. Black rose, is it existent? It's not really black actually. There's high anthocyanin content. Oh. And it does exist. Quite a number of varieties. I want to find a white one right now. A pretty white I one. think that one looks from the side. You can ask her. The seller. Jenis yang macam mana tu? Yang Dia atas ID lah, warna putih je. Pisang senang. Putih sama bang. Nak keluar nak warna putih. Yang tu ke putih? dia tu. You have it? Okey, kejap ah. Dia pun sudah kat atas. Kalau itu banyak, semua dah ambil dah. Kalau sekarang ni banyak orang kecil lah. Isn't this white? Kan ada orang. I don't know. Ni ada orang punya ke belum ni? Tak ada orang punya, tapi yang kita tak tahu ID apa. Oh, tak tahu ID. Sebab dia tak ada. Oh, Kenapa nak bagi saya? Bagi balik. Dia
Kalau ada ID dengan tak ada ID harga sama lah. Sama Oh, je. sama je. Pokok dia okey je. Cuma ID dia tercabut rasanya. Oh. Belakang ada apa lagi? Belakang. Kalau kat situ taman ros kita lah. Oh. Tengok roses yang kita tanam. Kalau buat produk-produk kat belakang boleh masuk tengok. Buat produk tak. Tak. Buat produk kita buat kat depan ni. Oh. Kalau macam kosmetik tu kita buat kat kilang. Cuma kat sini kita buat macam produk makanan kita jual kat depan. Oh. Kalau produk baju pun kita buat kat belakang juga. Boleh nak tengok ke tak? Tengok. Ke tak boleh? Kalau hari ni tak ada production rasanya. Oh, Selain okay. Sabtu. Okay. Sebab banyak GS. Tu pink ke? Itu warna pink. Dia sebab yang tu sama je. Ke warna dia yang macam pink belakang tu. Semua tu pokok sama je. Oh. Di dalam Okey. Okey lah. Macam tu paksa. Ni fragrant tak? Tak kot. Oh. Tak apa nak ambil mana lagi fragrant pun. Right. Kat macam mana nak kira? boleh Ke depan. Wah. Hei. 还有肥料，你要看它肥料，它肥料在前面呢。不点那个，不好意思啊。啊， Kita angkat. ni 你什 什么？么？我们拿入手了。That I can pay for myself. No, tak apalah banyak sekali. No, I'm talking about ni. The The penjagaan tu， yeah. 你要问他怎样照顾，然后这个要给多少，你要问，然后我们才可以把这个要买。 Yang ni lain-lain ke? Ke sama Tak, sekali. Sekali kan? Sekali. 它的泥土是怎样啊？要自己配还是什么？他应该配完给你啊，就是这个是巴加吗？大家啊，他泥土因为卖有，它泥土是那个哦，有看过啊， 3配，我们还没有长新的品种，应该不用不用泥土啊，肥料哈。到很厉害的时候才知道泥土， OK 而且可以online买这个，啊，这样你拿几个肥料先哦？你要一包够啊？包括了。我看一下它的那个，手机，用很少不？ Tak boleh nak kan? Bagi tu saja. Untuk yang ni tak apa? Okey. Pokok MRT satu. MRT satu. Yang ni harga lain. Harga lain. Oh, itu MRT dipanggil. Mother Roastery. Deh. Kalau yang ni apa? Kalau MRT. roast beef boleh campur. Adik roastery ya? Baby. Ini roastery. Roastery. MRT Bumi. Kecil. Ini sanjit nama apa? Anu Amor.
Jalan. Jalan. Those cannot buy online. This one can buy online. Assalamualaikum. They Ini also sekali have ni? a- Sekali. Ini pakcik bagi free lah. You can make your own fertilizer. I'm still paying 100 ringgit for 1 liter right now. That's a very good foliar fertilizer from Protect. You pay for the brand. Nanti masa saling ke pasu, masa report ke pasu, yang ni kena buang lah. Yang mana? Ini. Oh. Yang atas tu. Ya. Yang atas. Lepas tu bunga buang. Lepas tu kuduk. Tahu kuduk? Putih, putih ya? Putih bunga. Putih bunga. Dia kan cepat naik. Okey. Bajet? Satu lagi ya? Tadi cukup lah satu. Untuk pokok ni je? Untuk pokok ni je. Cukup. Okay. Guna 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lah. Someone just get to. You don't have to come up people back. Dua lah. Dua. So macam mana guna? Kalau ada sukatan kat ni. Untuk tempat ni berapa? Macam mana guna? Ia tabu je kat tepi pokok tu. Okay. So berapa untuk 4 jenis? Satu besar. Ni pasu semayang, pasu kecil tu. Yang sini pasu sederhana je ni guna ni. Oh, okay. Lepas tu guna 6 sudu besar. Okay. Dalam ni ada sudu kah? Tak ada. Oh tak ada. Sudu besar tu macam mana? Macam sudu Ni pun dia makan. Sudu makan. Macam sup atau macam sup besar tu atau Air. Sup besar tu. Okay. So lepas semai kena air ke? Lepas baja. Baja. Lepas baja baru siram. Siram. Siram berapa kali sehari? Sebelum baja tu kena gembulu tanah. Okey. Gembulu tanah, letak baja, lepas tu siram. Okay. Okey. Siram. Letak 2 minggu sekali. Seminggu 2 sekali. minggu sekali ya. Berapa lama siram? Berapa lama siram? Terus ni tak boleh banyak air dan tak boleh kurang air. Dia cukup-cukup lah. Okay. You can put hydrogel. I'll show. Okay. So dia back the rootstock sekali ya. Yang pakcik tu hilang. Dia hilang lagi sebab dia sibuk orang tu panggil dia. Tanya Abang Nil. Abang, pernah ke nampak pokok kiambang itik ni kat sekeliling ni? Kiambang yang ni tak pernah nampak. Tapi kiambang yang besar tu pernah. Besar ni kecil. Yang kecil tak pernah. Kecil. Sekeliling ni tak ada lah. Luar parit-parit pun tak ada. Dua baik tu tak ada rasanya. Kalau yang besar tu ada kat depan tu. Tak ni kecil. Nak yang kecil. Ini pokok poli 3 MRT 1. Nanti ambil bunga.你在一起，难做啊，你拿了。给你一个。 Ni. Lepas tu baja 2. Why you got? Red you want red one. Beras tak? Kita kat mana? Boleh je bawa dalam. Boleh. Bawa masuk dalam. Okey, saya bawa dalam. Ni kau nice ya. Sorry.